lagi kali. Yang keempat terkali. Kenderaan Pulau Gembira kami mengharap dapat dialihkan untuk kenderaan. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hai, assalamualaikum geng. Jadi hari ini seperti yang dijanjikan, aku sampai dekat Madrasah Darul Atik di Rasa ni. Dan sekarang jam lebih kurang dalam pukul 6.30. Dan kita alhamdulillah kawan-kawan kita yang dah hadir sampai. Tadi cuaca hujan sekejap kan, tapi kita boleh teruskan perjalanan. So sekejap lagi kita akan adakan acara-acara yang seperti yang dirancangkan lah. So sementara tu kawan-kawan ada yang sambil-sambil tu test Beta Vanguard. Dapatlah rasa Diminta kepada yang masih berada di hadapan tu boleh masuk ke bawah kemah majlis. Ada antara jentera-jentera yang hadir. Puan pun bagi harga ngam. Assalamualaikum. Sehat abang? Baik. Alhamdulillah. Sehat dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mantap. Kita jumpa. Mantap tak? Mantap. Okey, ngam. Walaupun berat macam batu. Sehat bang eh? Ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita bang. Ya. Kau pengungsi majlis kita hari ni. Oh. Hei, sehat? Alhamdulillah. Oh, hebat. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Okey, terima kasih datang. Bang. Alhamdulillah bang, jumpa lagi bang. Alhamdulillah. Khabar bang? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Bang, sihat kan? Alamak, baik. Kawan kita yang jauh-jauh semua datang. Sikit depan tu. Alright, mate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat bikers. Dan hari ini alhamdulillah Projek Solo sampai pertama kali di atas bukit di daerah Rasa ni. Cukup segar dan cukup nyaman udaranya di sini. Alhamdulillah. Berbesar hati dan rasa sangat bersyukur dapat memberi sesuatu kepada madrasah hari ini. Apa yang sahabat-sahabat ejen buat adalah sesuatu yang cukup besar pada kita. Dan kita sebagai kawan-kawan, tak kira siapa sahaja pun, jika kita melihat sesuatu ke arah kebaikan, di situ kita datang membantu. InsyaAllah. Semoga majlis hari ini berjalan lancar. Dan apa yang penting dapat kita sumbangkan kepada yang anak-anak kita di madrasah ni. Sekurang-kurangnya kita dapat melihat mereka tersenyum, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada sahabat sponsor kita hari ini, Beta, yang sudi datang untuk memberi sokongan. Dan saya mewakilkan diri daripada Biker Garas. Terima kasih. Assalamualaikum. Cina yang Noreh Getah ni, mereka ni biasanya tak masuk pagi-pagi. Biasanya kan orang Noreh Getah pagi-pagi pukul 5 kan. Cina tak berani masuk. Sebab ada macam-macam binatang buas kat dalam ni. Sebab dia gelap, hutan yang sangat tebal. Jadi tak ada orang yang berani nak masuk. Kalau Cina nak masuk Noreh Getah tu, dia masuk tengah hari sikit. Dah cerah sikit, ada matahari lah, baru dia berani masuk. Sebab gelapnya. Jadi tanah ni kita terima macam ni lah, berbukit-bukit, tanah datar tak banyak. Jadi diwakafkan dalam mereka. Tapi dia jadi kat cerita diwakafkan pada arwah Tuan Guru Ghazali bin Hasbullah, iaitu bapa mertua saya lah.
Saya ni kira menantu lah. Siapa khususnya di bulan Ramadan, kalau memutus tali silaturahim, memutus hubungan, aku tak nak kau, tak nak kawan dengan kau, kau bukan level aku dan sebagainya, maka ini termasuk manusia yang jauh daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah jemaah semuanya datang menziarah kepada kami Darul Atiq, Madrasah Darul Atiq, semuanya untuk di antaranya adalah untuk mengerat silaturahim. Masya-Allah. Darul Atiq, dan memohon maaf kalau ada kesalahan daripada pihak kami, dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Bukan hari ini sajalah, insya-Allah akan datang dan terusnya. Jadi sampai sini saja daripada saya. Wabillahi. Pi ambil apa Pi? Ambil kuih dulu. Ni dia, ayam masak merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Lega rasanya. Kena air tu abang kocek. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Boleh. Boleh lah. Ada dua ni lah. Boleh lah. Kata nak makan dah. Kita patah dengan udang. Tengok bayang mana? Kambing. Kambing bang. Alright bang. Mantap. Yang ujung tadi tak dapat. Makan benda, ambil benda gini. Sini lah. Okay, jadi baik kawan-kawan, itu dia tadi baru sahaja berlangsungnya penyerahan sumbangan duit raya kepada anak-anak madrasah kita, anak-anak tahfiz, di mana kita dah pun menyerahkan sumbangan duit raya daripada sponsor-sponsor kita kali ini seperti Bike Empire 96, Bike Kegaras, Meta. Kita jumpa juga pada sponsor kita Import, Zinek Lab Import. Maidin menyumbangkan kain batik dan kain pelekat, alhamdulillah. Dan sebahagian dia juga kawan-kawan bikers kita yang mendaftar untuk majlis iftar untuk hari ini, sebahagiannya disumbangkan kepada madrasah Darul Atiq ni kan, dan selebihnya kita buat majlis iftar di mana kita dapat berbuka puasa bersama hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Nama saya Muhammad Nasrul bin Ibrahim. Saya adalah salah seorang daripada
penolong kepada pengurusan di Madrasah Darul Atiq. Jadi saya dah berada di sini hampir kurang lebih dalam 19 ke 20 tahun lah. Bersama-sama membantu menguruskan pelajar-pelajar lah. Kebanyakan pelajar-pelajar ni pelajar-pelajar yang daripada berbagai jenis lapisan masyarakat lah. Sebab apa? Sebab sekolah kita tak mengenakan apa-apa bayaran yuran. Jadi kebanyakan mereka ni datang daripada keluarga yang susah, daripada kalangan, ada beberapa lah anak-anak yatim, ada juga yang memang datang untuk belajar di sini lah. Ada cabaran mengajar ataupun mendidik mereka ni, kami kat sini lebih pada konsep kekeluargaan lah. Lebih pada konsep kekeluargaan. Tak ada, bukan antara guru dengan murid, bukan antara pelajar dengan pengurusan, tak ada. Kita anggap mereka ni macam anak-anak kita sendiri, ataupun kalau yang tua sikit kita anggap macam adik-adik kita sendiri. Jadi pengurusan kat sini macam itulah. Konsep dia macam kekeluargaan. Kebanyakannya ada keluarga ataupun ada penjaga yang menjaga mereka lah. Jadi kami ni hanya menjaga mereka, memberikan pendidikan agama lah. Jadi bila waktu cuti, macam contoh cuti hari raya, mereka akan kami benarkan pulang lah. Cuma kat sini cutinya kurang. Setahun tu hanya 2 kali. Cuti hari raya puasa dan cuti hujung tahun. Kebanyakan masa tu mereka tu membesar di sinilah, di madrasah lah. Jadi kalau tentang kos tu, kita alhamdulillah, memang kalau daripada segi matematik dia, daripada segi fikiran kasar itu memang memerlukan kos yang banyak lah. Tetapi alhamdulillah setakat ni Allah Ta'ala cukupkan. Jadi tak pernah lagi pelajar-pelajar ni kita tak makan ataupun kurang makanan. Alhamdulillah setakat ni selesai ni semua berkat lah daripada mereka-mereka yang tahu tentang madrasah dan mereka doakan kami. Alhamdulillah. Kepada muslimin muslimat, kepada yang menonton, yang mendengar, yang ingin membantu, turut sama membantu kami bersama-sama untuk memberi sumbangan, sama ada melalui doa ataupun wang ringgit. Jika nak buat sumbangan melalui sumbangan, bolehlah berbuat demikian di akaun di bawah ni lah yang akan saya bagi nantilah. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuan yang menginterview dan juga kepada semua yang mendoakan kami lah. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, untuk makluman bahawa majlis iftar ini disuadakan oleh ahli-ahli kawan kita dan juga dapat sokongan daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat The Riders, Projek Solo, Abang Kojek, dapat menyumbang bersama, yang mana kita melihat benda ni ada salah satu ibadah kita dari bulan Ramadan ni. InsyaAllah kita tidak ketinggalan, mana kita cari tempat yang bagus di sini, yang mana kita tengok kesesuaian madrasah ini dan juga mereka mempunyai satu penduduk kampung di sini. Jadi kita mengambil keputusan untuk menganjurkan majlis di sini. Jadi alhamdulillah dengan sokongan kawan-kawan yang lain kita dapat menganjurkan ini. Alhamdulillah. Jadi itulah, kita melihat madrasah ini kerana geografi kawasan madrasah ini amat sesuai bagi saya, yang mana mereka memiliki masjid sendiri dan juga bangunan asrama yang sendiri. Setelah berbincang dengan ustaz wakil daripada madrasah, dan mereka membenarkan kita untuk menganjurkan, dan kita akan memaklumkan bahawa ini adalah sahabat-sahabat kami yang akan bersama-sama. Pada peringkat awal memang agak mengalami kesukaran untuk kita nak melaksanakan, tetapi alhamdulillah dengan sokongan-sokongan ikon-ikon pemotoran kita seperti Projek Solo, daripada Abang Kojek, daripada Izzat, maka berjayalah alhamdulillah bagi saya di peringkat ini, bahawa penganjuran kali ini bagi saya berjaya, insyaAllah. Projek Solo.